Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Yang dijanjikan sekian lama ialah PTPTN dihapuskan. Tetapi apa yang diberikan rakyat pada ketika ini? Kutipan PTPTN akan ditambah baik. Tidak akan ada sesiapa pun lagi yang akan terlepas dari bayar PTPTN. Tak ingat dunia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kesian anak-anak papa kena kencing selama ni ya. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu antara perjuangan Pakatan Harapan yang dulunya Pakatan Rakyat ialah berkenaan dengan penghapusan PTPTN. Di mana mereka sentiasa mengatakan bahawa PTPTN ini merupakan satu skim pinjaman pendidikan yang menjerut rakyat, yang tidak bagus, yang tidak adil, yang kejam dan pelbagai perkara lagi. Mereka bergolek-golek dekat jalan raya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan inilah antara perkara yang telah digunakan oleh mereka ini untuk menghasut students agar bersama-sama mereka menentang kerajaan Najib Razak pada ketika itu. Tetapi itulah, sekarang ini yang kita kesiankan ialah bila mereka yang duk menyokong Pakatan Harapan kerana PTPTN ini memang tak habis-habis dikencing tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ingat lagi, pada ketika PRU yang ke-14, kemenangan kepada Pakatan Harapan 1.0 kan. Di mana pada ketika itu ramai yang duk tulis dekat Facebook masing-masing tau, dekat Twitter sebagainya. Bye-bye PTPTN, ye Pakatan Harapan dah menang. Bye-bye PTPTN, okey aku dah tak bayar-bayar sebagainya. Tengok-tengok langsung tak jadi apa. PTPTN tidak dihapuskan. Bahkan pada ketika itu memang lagi diperketatkan pembayaran dan sebagainya. Sampai orang duk kata, ish apa cerita ni kan, dulu janji macam mana? Tengok-tengok kerajaan Pakatan Harapan 1.0 pada ketika itu telah menarik kembali larangan untuk terbang bagi mereka yang berhutang PTPTN. Okey, masa tu kira macam okey sikit lah kan. Tetapi kemudiannya benda masih lagi tidak ada. PTPTN dihapuskan, tidak ada pendidikan percuma seperti mana janjikan. Membawalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian sampailah kerajaan 1.0 jatuh, naik kerajaan Perikatan Nasional, dan pada ketika menjelang PRU yang ke-15, Pakatan Harapan sekali lagi telah berjanji berkenaan dengan PTPTN. Saya ingatkan balik dalam manifesto mereka, manifesto Kita Boleh Pakatan Harapan PRU yang ke-15, mereka telah berjanji bahawa mereka akan menjalankan program pengampunan hutang PTPTN bersasar kepada golongan B40. Dan kemudiannya untuk sesiapa yang nak bayar PTPTN, mereka akan bermula pada gaji RM4,000 ke atas. Itu janji mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam manifesto. Bukan atas pencas ceramah yang tidak berekod. Tetapi dalam manifesto memang ada tertulis tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walaupun manifesto itu bukan kitab suci, tetapi itu tetap janji. Dan orang akan mengundi kerana tengok janji juga, betul tak? Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang satu kita tahu memang antara yang cukup menentang PTPTN ini ataupun PTPTN ini, telah mengatakan bahawa beliau telah mengarahkan pihak pengurusan PTPTN untuk membentangkan cadangan penambahbaikan bagi mempertingkatkan kadar pembayaran selepas Aidilfitri ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam ayat mudahnya, Perdana Menteri telah mengarahkan PTPTN untuk kutip lebih banyak lagi dan lebih efisien lagi hutang-hutang PTPTN ini selepas hari raya ini. Tak ingat dunia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sedih dengarnya kan. Sebab dulu dok kata PTPTN ini zalim lah, tidak adil, dan kerajaan Pakatan Harapan pastinya akan mengadakan orang kata apa, pengampunan hutang PTPTN bersasar dan berbagai perkara lagi. Tengok-tengok siap kata apa tahu? Lepas raya kena buat penambahbaikan, mempertingkatkan kadar kutipan balik. Tak ingat dunia. Allahu Akbar. Siap kata apa tahu? Dekat Facebook beliau dia tulis apa? Kadar pembayaran balik PTPTN yang masih rendah. Yang masih rendah. Dan menjadi kepentingan memastikan kelestarian dana itu agar generasi akan datang terus mendapat manfaatnya. Kiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kita kena pastikan kutipan PTPTN tinggi so that masa akan datang, budak-budak yang akan datang dapat guna duit PTPTN. Aduh, tengok dunia tuan-tuan dan puan sekalian. Kemana agaknya pergi janji-janji itu kan? Kemana agaknya pergi perkataan-perkataan yang selama ini dilakukan oleh Perdana Menteri? Duk kata, kita nak perjuangkan agar PTPTN ini dihapuskanlah atau sekurang-kurangnya hutang PTPTN dihapuskan dan sebagainya kan. Mana pergi janji-janji semuanya? Ingat lagi tahu ketika kempen, itu kempen PRU15 tahu. Anda cuba tengok video ni. Ini memang kempen PRU15, bukan kempen tahun 2008. Cuba tengok. Namanya PTPTN di Malaysia ni. Maka
berdasarkan pengalaman sahabat saya di Turki, saya nyatakan pada malam ini kepada semua mahasiswa, ibu bapa, negara ini harus ditadbir dengan baik. Dan insya-Allah kita tadbir, kita batalkan PTPTN anak miskin, anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan. Dari pelajaran rendah hingga universiti, kerajaan mesti tanggung semuanya. Anak orang kampung, pesawah, penternak, tak boleh. Berhutang. Anak ini dapat PTPTN, belum kerja, kena dah hutang. No. Tak ada guna. Kalau saya ingat saya mimpi nak jadi Perdana Menteri, saya tak ada guna nak jadi Perdana Menteri kalau bebankan rakyat, anak orang miskin bayar nak masuk universiti. Malu muka saya sebagai pemimpin negara ini. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itulah saya katakan, kalaulah jadi pembangkang, kita jangan sembang lebih sangatlah. Sebab kalau kita sembang lebih, kita cakap itu nak hapus, ini nak itu sebagainya kan. Tengok-tengok bila jadi kerajaan, satu hapah pun kita tak buat, sudahnya orang tidak percaya lagi. Masalahnya bukan orang setakat tak percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim saja. Orang dah tak percaya semua politician. Sebab apa? Sebab seorang yang langgar janji, seorang yang lidah bercabang, seorang yang duk kencing rakyat, tengok-tengok semua sekali kena. Tak pasal-pasalkan. Ibaratnya macam seekor kerbau berlumpur, habis semuanya terpalit sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, saya nak tanya juga kepada Adam Adli kan, ataupun kepada mana-mana anak-anak muda PKR yang duk bergulit-gulit atas jalan raya menentang PTPTN itu sebagainya. Apa dah jadi? Mana pergi anda sekarang? Anda tak nak marah Perdana Menteri ke? Anda tak nak bergulit atas jalan raya lagi ke? Adam Adli, kau tak nak buat ke plakat lagi yang menunjukkan PT cupu dan sebagainya tu? Kau tak nak berjuang lagi ke? Tapi itulah, kadang-kadang jadi pembangkang ini senang tuan-tuan dan sekalian. Boleh sembang. Sembang yang teramat sangat pun tak apa, tak ada masalah. Sembang sampai gajah terbang pun relax saja. Sebab, yalah, sekadar sembang kan. Bila dah jadi kerajaan, ambil kau. Satu persatu sembang itu terbang entah ke mana. Tetapi itulah, nak macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka suka. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Tetapi itulah, harapannya mungkin kita dapat mendengar satu lagi formula dari Datuk Seri Rafizi Ramli tentang bagaimanakah akhirnya Pakatan Harapan boleh menunaikan janji mereka. Ke formula Rafizi pun dah ke laut. Macam mana Datuk Seri? Tanya, kamu raja formula. Mana formula kamu? Memang bahlul. Formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?